dan sekarang ni kita tengah pasang tiang lampu, nak hias lampu malam ni. Dan kemungkinan insya-Allah kita akan mengadakan barbecue. Kawan dari JB nak datang, jadi kita nak buat barbecue malam ni. Surprise kan untuk dia. Jadi nak pasang lampu lah untuk meriah sikit malam ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali di channel aku, di Skame Pro Channel. Jadi waktu sekarang sekitar pukul 9.30 pagi. Jadi hari ni kita ada projek lagi, iaitu projek untuk membersihkan dan mencantikkan kawasan di kawasan ni lah. Meja batu ni baru dibeli, baru sampai pun. Jadi sekarang kita cuba nak buat kemah di sini untuk tempat berlindung. Boleh rehat-rehat di sini, boleh santai-santai. Kalau malam mungkin kita boleh rehat dan barbecue di sini. Jadi kita nak buat tempat ni cantik supaya ada pondok tempat berteduh. Okey sahabat, inilah merupakan meja batu yang baru dibeli. Meja ni tak mahal mana pun, agak cantik juga batu ni. Batu meja batu dan kursi 4 butir dan meja 1. Jadi sekarang ni aku tengah pasangkan tiang. Pasangkan tiang ni untuk pasang kemah. Sekarang ni satu lagi tak pasang lagi tiang. Nak pasang tiang, lubang dah buat. Nak pasangkan tiang ni. Nak pasangkan tiang ni dan supaya boleh kita naikkan atap di sini. Ini satu dah pasang, dah siap pasang. Jadi kita teruskan kerja-kerja memasang tiang dan menyiapkan kemah. Jom. Kita dah pasak. Kita masukkan batu tepi dia agar dia kuat. Pasak sebagai pasak dia. Alhamdulillah, dah siap pun kita punya kemah. Simple aja kemah kita. Jadi untuk kita berteduh di sini, untuk berehat-rehat petang ke pagi ke. Jadi ni dah siap dah kemah kita. Okey, dah siap dah kemah kita. Yang kita ada boleh duduk di sini berehat-rehat. Okey, sekarang ni kita akan lanjutkan satu perkara lagi, projek satu lagi, iaitu kita akan buatkan satu pagar di sini. Ni pagar di sini. Pagar ni terus sampai hujung tu dan sampai di belakang store tu. Jadi nampak kawasan ni, nampak kelihatan, nampak macam bersih, kemas. Di belakang tu hutan. Jadi kita buat benda ni tempat rehat. Jadi kalau malam mungkin kita boleh barbecue di sini. Tempat ni kalau malam memang best lah. Hutan sebelah dan kawasan di hujung sana kawasan bukit. Kita boleh lihat kawasan bukit.
Jadi di sini tempat kita rehat-rehat lah di sini. Jadi kita hari ni kita nak teruskan kita punya projek. Yang kedua adalah memasang kayu. Nak buat macam pagar lah macam tu sampai di belakang store tu. Dan kita mulakan kerja-kerja kita memasang pagar. Jom. Okey sahabat, dan kita dah start pasang galang, kayu galang ni kita dah siap pasang. Jadi inilah dia. Ada kayu yang tak cukup panjang, jadi kita nak kena sambung. Tak gesek lagi. Tu dia. Si Oyen. Ganggulah dia. Tu dia siap sangat lagi. Tu dia ambil. Sibuk lah Oyen. Okey sahabat, kerja-kerja memasang pagar telah pun siap. Ni di belakang ni. Okey, dah siap sampai sana tu, dan sekarang ni kita tengah pasang tiang lampu, nak hias lampu malam ni, dan kemungkinan insya-Allah kita akan mengadakan barbecue. Kawan dari JB nak datang, jadi kita nak buat barbecue malam ni, nak surprisekan untuk dia. Jadi nak pasang lampu lah untuk meriah sikit malam ni. Kita pasang lampu solar dah ada, kita pasang lampu camping 2 di sini, dan lampu kelang-kelip, lampu kelang-kelip warna-warna untuk pasang di sini. Dan di sini kita tengah standby untuk barbecue. Dia nak barbecue hari ni. Barbecue dah siap, dah standby pemanasan. Jadi apa-apa pun kita teruskan kerja-kerja lagi memasang lampu ni. Sahabat ni, lampu ni dia pakai bateri, pakai power bank. Jadi kita boleh pakai power bank. Nyalalah tu. Kita nak charge sikit lagi ni. Kita nak charge sikit lagi biar dia penuh. Alhamdulillah, orang Johor dah sampai. 5 orang. Ini adalah saudara mara juga dari sini, dari kampung, datang membantu. Jadi kita barbecue. Orang Johor, Cik Sam. Ini Cik Sam, orang Johor. Ini Cik Ali, tukang pakar barbecue. Itu dia.
Mak main lagi. Okey baik. Selamat jumpa lagi. Terima kasih banyak Okey, datang. Okey, terima kasih. Okey baik. Hati-hati jalan lah. Penat berhenti. Ya, teruskan. Ni terus je. Bukan keadaan. Lepas tu ke kiri lah. Abang sampai Sempang lepas jambatan. Sempang 3 kiri terus Kuala Berang. Okey baik. Selamat. Okey. Okey, bye-bye. Baik-baik jalan. Selamat bercuti. Mau tahu berubah hati esok lagi. Ewa. Ya. Kalau kita pergi tapi tanya kita pergi lagi. Orang mengajak tau Cik Non. Orang mengajak kita sini. Ha. Kerja banyak. Berlambak. Terima kasih. Jumpa lagi. Tidur sini besok pagi Cik Anto. Cik ada kereta lah tu. Nak. Tadi macam nak. Bye. Hati-hati. Selamat. Okay, salam. Baik-baik. Terima kasih. Tu dia tadi rakan ataupun sahabat baik daripada Johor Bahru. Dia nak ke Kenyir, jadi dia singgah kemari. Alhamdulillah 5 orang, satu family. Jadi kita teruskan makan. Ni ada lagi adik-beradik saudara mara yang datang. Kita makan dulu. Okey sahabat, itu saja perkongsian video buat kali ini. Semoga ianya bermanfaat buat semua. Semoga terhibur dengan paparan video kali ini. Dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.